Bayangkan, di saat dunia berlumba membina lebuh raya baharu, sekolah pintar dan jaringan internet berkelajuan tinggi, masih ada komuniti di pedalaman Sabah yang terpaksa bergantung pada sebatang pokok tumbang sebagai jambatan utama. Dan kini, selepas berpuluh tahun menunggu tanpa jawapan, dua kampung akhirnya memilih jalan paling drastik membawa isu mereka ke mahkamah, tepat beberapa hari sebelum rakyat Sabah menuju ke pusat mengundi. Persoalannya, apakah yang membuatkan mereka sanggup mengambil langkah luar biasa ini? Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Dua kampung terabai di pedalaman Sabah Saman Adun Kerajaan. Itulah cerita kita pada kali ini, dan sebagai disclaimer, berita ini adalah merujuk kepada laporan asal yang ditulis dalam Malaysia Kini serta sumber-sumber sahih yang lain. Muak selepas berdekad-dekad hidup tanpa asas perkhidmatan, dua kampung di pedalaman Sabah mengambil langkah luar biasa, menyaman bekas wakil rakyat dan kepimpinan negeri selepas mendakwa rayuan mereka selama bertahun-tahun tidak dilayan. Penduduk kampung Sonsogon Makatol Darat di Kota Marudu dan kampung Minusoh di Tongod menamakan Hendrus Anding, penyandang kerusi Dun Tandek, Masyung Banah, Kuamud, Ketua Menteri sementara Haji Ji Noor, Pejabat Ketua Menteri dan Kerajaan Sabah sebagai defendan. Ketiga-tiga pemimpin itu kini mempertahankan kerusi masing-masing di bawah Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dengan Haji Ji sekali lagi bertanding di kerusi Dun Sulaman. Kedua-dua kampung terbabit terletak dalam dua daripada 8 daerah termiskin di Malaysia, iaitu Kota Marudu dan Tongod. Saman difailkan hanya beberapa hari sebelum pengundian berlangsung. Namun penduduk menegaskan ia bahkan mencerminkan tempoh pengabaian yang terlalu lama dialami mereka. Bagi penduduk terbabit, keputusan yang diambil itu bukan soal politik, tetapi isu hidup. Sabah akan mengundi pada 29 November Sabtu ini. Di Minusoh, selepas bertahun-tahun menunggu, akhirnya harapan bertukar menjadi putus asa. Wakil kampung, Lius Meliton, berkata saman itu adalah pilihan terakhir selepas puluhan tahun rayuan mereka tidak berjawab. Ia bukan kerana terdesak dan bukan soal politik. Ini hak perlembagaan kami sebagai rakyat Sabah. Kami bukan datang suka-suka. Kami datang sebab kami sudah sampai tahap tak tahan, katanya. Lius dipercayai merujuk kepada Perkara 5 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak hidup, maruah dan layanan sama rata di sisi undang-undang. Peguam mereka pula berhujah kerajaan negeri memikul tanggungjawab secara langsung terhadap kemudahan infrastruktur luar bandar di bawah jadual ke-9, menjadikan saman itu bersandar bukan saja pada derita hidup harian tetapi juga kewajipan perlembagaan. Menceritakan kesukaran yang dialami selama ini, Lius berkata jika berlaku kecemasan, hospital yang terdekat terletak di Sandakan dan untuk sampai ke situ mereka perlu melalui perjalanan selama 7 jam merentasi Tongod dan Beluran. Pokok hanyut, hubungan terputus. Katanya setiap perjalanan boleh menelan belanja antara RM500 hingga RM600 dan itu merupakan jumlah yang mustahil untuk sebahagian besar penduduk kampung yang hidup miskin. Kami selalu diberitahu, tunggu atau bersabar. Tapi tidak ada apa-apa yang berlaku, katanya. Sementara itu jauh di pedalaman Kota Marudu pula terletaknya pertempatan Sonsogon Makatol Darat yang tidak kurang suramnya. Kampung itu tiada jalan, tiada jambatan dan tiada akses kenderaan. Penduduk berjalan di lorong dalam hutan yang sempit selama berjam-jam semata-mata untuk sampai ke pertempatan terdekat. Dari pondok polis paling hampir, perjalanan ke arah kampung tersebut memakan masa lebih 2 jam jika berjalan dan satu pusingan pergi balik boleh menghabiskan 1 hari suntuk. Apabila air sungai melimpah, sebatang-batang pokok tumbang yang menjadi satu-satunya jambatan, mereka hanyut, lalu terputuslah hubungan kampung itu sepenuhnya. Jaikon Majumban yang keluar dari kampung itu untuk memberi keterangan berkata, saman berkenaan menggambarkan kekecewaan terkumpul selama bertahun-tahun dan rasa diabaikan oleh setiap kerajaan yang silih berganti. Kami sudah tak ada cara lain dan semua pilihan tertutup. Kami terpaksa datang sebab kami masih manusia yang ada maruah, katanya. Dia kemudian bercakap terus terang tentang bagaimana mereka dilayan yang diberikan selama ini.
Kami diperlakukan macam orang utan. Berapa ramai pemimpin sudah bertukar, tapi kami tak pernah dilihat sebagai manusia oleh mereka, katanya. Kampung itu tambahnya sudah wujud lebih dari 10 generasi. Kami lahir di sana, kami mahu mati di sana, dan kami mahu dikebumikan di sana, katanya. Kedua-dua komuniti berkata, janji yang sama dikitar semula lebih 2 dekad. Jalan raya tidak muncul, bekalan air kekal tidak dirawat, bekalan elektrik dan talian komunikasi juga tiada. Di Sonsogon, mereka hanya bergantung kepada perkhidmatan perubatan udara. Justeru menjelang hari mengundi pada Sabtu ini, penduduk Minusoh menuntut kejujuran daripada parti-parti politik. Jangan buat janji kosong hanya untuk undi. Cukup-cukuplah. Kalau janji kamu tidak ditunaikan, kami akan bangkit. Kami tidak akan diam lagi, kata Lius. Dokumen mahkamah menunjukkan saman itu difailkan melalui Tetuan Nohin and Partners, firma guaman yang mewakili kedua-dua kampung. Mereka memohon deklarasi mahkamah bahawa pemimpin Sabah memikul kewajiban perlembagaan dan fidusiari terhadap komuniti anak negeri, selain perintah mandatori supaya kerajaan akhirnya menyediakan infrastruktur asas yang mereka dakwa dinafikan turun-temurun. Para sahabat penonton sekalian, tindakan saman oleh dua kampung ini mengangkat persoalan yang lebih besar tentang pembangunan luar bandar dan bagaimana tanggungjawab kerajaan, sejarah politik Sabah serta faktor geografi saling mempengaruhi. Sejak 1963, Sabah berdepan cabaran membangunkan kawasan pedalaman yang luas dengan taburan penduduk yang rendah. Faktor geografi yang sukar, kos logistik tinggi, dan pertukaran kepimpinan negeri yang kerap turut membentuk pola pembangunan yang tidak sekata. Di beberapa bahagian dunia, komuniti luar bandar melalui tindakan undang-undang sebagai jalan terakhir apabila pembangunan terlalu lambat. Contoh seperti komuniti First Nations di Kanada atau masyarakat pribumi di Amerika Latin. Tindakan ini biasanya mencetuskan dialog besar mengenai hak perlembagaan jasa kerajaan dan keperluan mendefinisikan semula hubungan antara negeri dan komuniti pedalaman. Dalam konteks Sabah, isu ini turut membuka perbincangan akademik tentang kewajipan fidusiari kerajaan terhadap komuniti asal, satu konsep yang semakin mendapat perhatian dalam kajian undang-undang dan dasar awam. Soalan penting muncul, sejauh mana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan memikul tanggungjawab pembangunan asas di kawasan luar bandar, dan apakah mekanisme semaimbang yang wajar apabila pembangunan tidak berlaku dalam tempoh panjang. Persoalan-persoalan ini tidak menuding kepada mana-mana pihak, tetapi mengajak masyarakat merenung. Adakah tindakan saman seperti ini akan menjadi titik perubahan dalam pembangunan Sabah? Atau hanya satu episod baharu dalam sejarah panjang tuntutan pedalaman yang masih belum selesai? Isu ini jauh lebih besar daripada dua kampung. Ia membawa kita kepada persoalan tentang keadilan pembangunan, suara rakyat kecil, serta masa depan Sabah secara keseluruhan. Adakah tindakan saman ini akan membuka lembaran baharu? Atau mungkinkah ia sekadar permulaan kepada gelombang tuntutan yang lebih besar selepas PRN? Begitulah cerita kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk terus mengikuti lebih banyak berita-berita terkini yang berlaku di dalam Malaysia dan khususnya di Sabah. Sekian, kita jumpa lagi.